Tuan-tuan pernah dengar tak atuk-atuk nenek kita, especially nenek-nenek kita lah atau mak-mak kita, yang kalau dia dulu kena maki dekat tempat kerja ataupun dia mungkin pernah kena abuse dengan pasangan. Engkau ni lemah lah engkau ni. Kau tahu tak dulu nenek kena maki, kena hamun dengan datuk kau, nenek diam je, nenek tak cakap apa-apa pun, tak ada pun update kat status WhatsApp contoh. Ini tahun 80-an, WhatsApp pun mana ada lagi. Dia diam je, dia bersabar je, dia tahan je. Sama juga mungkin kita pernah dengar daripada mak kita kan. Mak pendam je, mak tak ada pun marah, mak tak ada pun nak mengamuk macam generasi sekarang ni lemah. Tuan-tuan, kita mungkin akan salah faham kerana setiap perkara yang tak diuruskan dengan baik, dia akan memberi kesan dalam kehidupan nanti. Tuan-tuan perasan, ni bukan semua tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak, kalau ada generasi-generasi yang sebelum ini, mereka memilih untuk pendam, mereka memilih untuk diam, walaupun sakit tu meletup-letup kat dada. Kesan dia apa? Kesan dia, dia mula membesarkan anak dalam keadaan dia tak perasan, mulut dia sangat menyakitkan hati anak. Kadang-kadang kita tak perasan, ni bukan perempuannya, kadang bapak-bapak pun kena bedal. Abah dulu kena bedal dengan datuk kau dengan besi, kemek besi, sampai beli besi baru pergi bedal ya. Tengok ayah okey je ni, strong je, tak ada macam kau ni kan. Cakap sikit koyak, cakap sikit fragile, cakap sikit berhenti kerja. Bersabar. Kadang orang yang dibesarkan dalam keadaan kekerasan itu, abusive itu, dia membesar tanpa sedar, dia pun jadi abusive kepada ahli keluarga dan juga staf-staf dia. Tanpa dia sedar. Sebab luka yang tidak dirawat, dia akan bleed kepada orang sekeliling yang tak ada buat salah pun kat dia. Tanpa dia sedar.